Yang senyap-senyap memiskinkan kita adalah inflasi. Harga barang keperluan harian kita, harga barang makanan kita meningkat setiap tahun kerana kuasa beli duit kertas kita yang terus merosot dimakan inflasi. Setiap tahun kita perlukan lebih banyak duit untuk membeli barang yang sama. Harga emas meningkat seiring dengan kenaikan kos hidup kita. Sebab itu, kuasa beli emas kekal bertahan sepanjang masa. Nilai kekayaan kita yang disimpan dalam bentuk emas kekal bertahan, kuasa belinya tidak terkesan dengan inflasi. Itulah fungsi emas sebagai pelindung sebenar nilai kekayaan kita. Kalau kita tidak mahu nilai simpanan kita, nilai kekayaan kita terus merosot dimakan inflasi, tukar cara buat simpanan daripada simpanan duit kertas kepada bentuk emas. Bagaimana nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold? Klik link di bio Hafizul untuk daftar percuma akaun simpanan emas Physical Gap Public Gold. Hafizul nak bantu semua orang supaya kita boleh memiliki 1 kilogram emas pertama dalam hidup kita. Hafizul bimbing sebaiknya.